لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات YDP PIBG SK Kampung Raja untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Tapi anak yang tahu batas, tahu tanggungjawab dan tahu menghargai. Jadi hari ini minta maaf lah, saya baca teks sikit sebab saya dah ambil masa yang lama. Lepas tu saya akan share sedikit presentation apa yang PIBG kita dah buat untuk tahun 2024. Jadi saya 2022. Jadi sini kita 2026 ada. Allah ada dengan manusia, khususnya guru, ada dengan alam sekitar. Kita juga telah dalam sehari dua ni anak diperkatakan berkaitan dengan apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu dua isulah yang menjadi perbahasan di media sosial. Yang pertamanya ialah berkaitan dengan pemasukan murid tahun 1 seawal usia 6 tahun. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana prosesnya, tak ada kalimat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya nampak agak tidak berapa memberi kesan kepada pengurusan sekolah. Namun begitu proses mengawalkan mesyuarat PIBG ini sangat penting kepada perjalanan PIBG bagi urusan pendidikan anak-anak kita. Saya pun nak minta macam tadi juga untuk cadangkan untuk sahkan penyata kewangan ini dan kemudian disokong. Boleh angkat tangan dan Ustaz Shibli akan berikan mikrofon. Diberikan kepada pengurusi sementara mesyuarat. Saya minta ibu bapa untuk mencadangkan di kalangan kalian ataupun AJK ibu bapa ataupun guru-guru sebagai pengurusi sementara bagi mesyuarat Agung PIBG kali ke-34. Bisa. Cadangkan pilih mesyuarat diterima. Okey, saya perlukan seorang ibu bapa untuk sahkan untuk Jadi minta sokongan. Okey, semaja datin tak payah dikenakan di dahulu. YDP NYDP kita apa Cik Hasan Ramli kita bangun